Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wani Syafiqah Syarafina binti Muhammad Azlan. Nombor matrik S72116. Migrasi penduduk merupakan satu fenomena sosial yang melibatkan perpindahan individu atau kumpulan dari satu lokasi ke lokasi yang lain, sama ada secara sementara atau kekal. Di Malaysia, Fajri Nurul Kamaran migrasi dari Kuala Timur seperti Kelantan, Terengganu, Pahang ke Pantai Barat seperti Selangor, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang semakin ketara sejak beberapa dekad lalu. Fenomena ini ratanya didorong oleh faktor ekonomi, peluang pendidikan, kemudahan infrastruktur serta kualiti hidup yang lebih baik di kawasan Pantai Barat. Namun, migrasi berskala besar ini tidak hanya memberi kesan kepada individu yang berhijrah, malah turut membawa implikasi yang mendalam terhadap struktur sosial ekonomi di kawasan asal dan kawasan destinasi. Menurut Kementerian Ekonomi Jabatan Perantaraan Malaysia, data yang berkaitan migrasi penduduk yang merangkumi kadar migrasi dalam negeri serta migrasi antarabangsa. Survei migrasi 2022 telah dilaksanakan pada tahun 2022 dengan merujuk kepada tempoh antara tahun 2021 hingga tahun 2022. Laporan ini menjadikan maklumat seperti migrasi mengikut negeri serta ciri-ciri demografi dan sosioekonomi seperti jantina, umur, etnik dan status perkahwinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah Sahri, S70262. Saya akan menyambung kepada faktor yang membawa kepada perpindahan penduduk dari pantai timur ke pantai barat. Faktor pertama adalah peluang pekerjaan. Banyak peluang pekerjaan di bandar besar. Menurut Zainuri 2025, terdapat lebih 40,000 peluang pekerjaan yang ditawarkan di Selangor. Ini menunjukkan faktor peluang pekerjaan menyebabkan penduduk berhijrah ke kawasan yang lebih besar. Peluang pekerjaan yang banyak dapat membuka peluang kepada rakyat untuk meningkatkan taraf hidup mereka, terutamanya graduan yang baru sahaja menambahkan pengajar mereka di institusi pendidikan. Masyarakat dapat meningkatkan pendapatan mereka apabila berada di bandar besar. Apabila taraf hidup mereka meningkat, maka kehidupan yang dijalani juga akan selesa. Menurut B205, gaji yang ditawarkan di bandar seperti Kuala Lumpur adalah lebih lumayan daripada bandar-bandar kecil. Ini dapat membantu mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Faktor kedua adalah infrastruktur yang lebih baik. Infrastruktur membawa maksud kemudahan asas dan sistem tidak kira digunakan di sebuah negara, bandar atau kawasan, serta perkhidmatan dan kemudahannya digunakan supaya ekonomi berfungsi. Infrastruktur Wikipedia, Bahasa Melayu, Ensiklopedia Bebas 2024. Sebagai contoh, kereta api untuk ke tempat kerja, lebuh raya, klinik dan hospital. Contoh lain seperti Institut Jantung Negara IJN juga terdapat di Pantai Barat, iaitu mempunyai pakar dan bidang tertentu terutamanya pembedahan jantung. Semua pesakit kronik penyakit jantung akan merujuk di IJN daripada seluruh negara di Malaysia. Faktor ketiga ialah pendidikan. Perjalanan mereka untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi kerana kebanyakannya universiti adalah di belah pantai barat seperti Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia dan banyak lagi. Ianya amat bagus untuk menyambung pengajian ke tempat yang lebih tinggi bagi setiap anak bangsa. Mereka dapat mengubah nasib keluarga mereka, tetapi mereka perlu berhijrah keluar daripada kawasan yang diami dengan berhijrah ke bandar-bandar yang lebih besar. Kebanyakan mereka juga akan menetap di sana setelah belajar. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum, saya Nur Adrina Nadira binti Muhammad Zaiful. Nama matrik S71735 akan membentangkan tentang kesan positif. Kesan positif yang pertama adalah sumbangan kepada ekonomi negara. Kita tidak boleh menafikan bahawa kehadiran pekerja bukan warga negara atau BWN ini telah memberi sumbangan yang signifikan kepada ekonomi Malaysia. Mereka ini banyak mengisi kekosongan dalam sektor pekerjaan yang dikenali sebagai sektor 3D, iaitu dirty, dangerous and difficult. Ini termasuk kerja-kerja di ladang, di tapak pembinaan serta dalam kilang-kilang pembuatan. Tanpa mereka, sektor ini berisiko untuk lumpuh kerana kekurangan tenaga kerja tempatan yang sanggup mengisi posisi tersebut. Maka, kehadiran mereka bukan sahaja membantu mengekalkan tahap produktiviti tetapi juga menjana pertumbuhan ekonomi negara. Kesan positif yang kedua adalah peningkatan produktiviti dan menyokong struktur demografi umur bekerja. Majoriti tenaga kerja BWN ini terdiri daripada individu yang berada dalam lingkungan umur 20 hingga 39 tahun. Ini adalah kumpulan umur yang paling produktif dan aktif bekerja. Dalam pada masa yang sama, Malaysia sedang menghadapi cabaran penuaan penduduk dan kadar kesuburan yang semakin menurun. Oleh itu, BWN memainkan peranan penting dalam mengimbangi struktur demografi negara, khususnya dari sudut tenaga kerja. Mereka mengisi kekosongan dalam pekerjaan fizikal dan teknikal yang seringkali tidak diminati oleh rakyat tempatan. Ini membolehkan sektor ekonomi terus bekerja dengan efisien sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kesan positif yang ketiga adalah menyokong pembangunan kawasan bandar dan perindustrian. Statistik menunjukkan bahawa 69.1% BWN menetap di kawasan bandar pada tahun 2020, khususnya di negara-negara seperti
di Selangor, Johor dan Kuala Lumpur. Ini menunjukkan bahawa tenaga kerja asing tertumpu di kawasan yang menjadi nadi pembangunan industri dan ekonomi negara. Kehadiran mereka ini telah merangsang pertumbuhan mikroekonomi setempat melalui permintaan terhadap rumah, pengangkutan makanan dan perkhidmatan lain. Sebagai contoh, kawasan-kawasan perumahan baru dan perniagaan kecil tumbuh pesat bagi memenuhi keperluan populasi pekerja asing ini. Secara tidak langsung, ini turut menjana peluang pekerjaan dan perniagaan untuk rakyat tempatan. Kesan positif yang terakhir adalah penggunaan teknologi spasial untuk perancangan pembangunan negara. Aspek yang semakin penting dalam pengurusan tenaga kerja BWN ialah penggunaan teknologi spasial dan data geografi. Melalui teknologi seperti Sistem Maklumat Geografi (GIS), pihak berkuasa boleh mengenal pasti taburan geografi BWN secara lebih tepat dan juga terperinci. Antara analisis spasial yang digunakan termasuk MORAS I untuk melihat pola kelompok, Mean Center untuk menentukan pusat taburan populasi dan pemetaan ketumpatan titik bagi menunjukkan kawasan tumpuan BWN. Data ini amat berguna dalam menyokong perancangan berasaskan bukti, terutamanya dari aspek keselamatan, infrastruktur, kesihatan awam dan juga pengurusan bandar. Oleh itu, dengan pendekatan ini, dasar dan pelaksanaan pembangunan negara dapat dirancang dengan lebih sistematik dan inklusif. Salam sejahtera, saya Cruz Gregory Kasim, nombor metrik S71273 akan membentangkan kesan negatif. Kesan yang pertama ialah kemerosotan ekonomi komuniti asal, di mana migrasi penduduk dari pantai timur ke pantai barat Malaysia memberi kesan besar kepada ekonomi komuniti asal, terutamanya di kawasan luar bandar. Kesan utama yang dapat dilihat ialah kehilangan tenaga kerja belia yang produktif, menyebabkan sektor-sektor tradisional seperti perikanan dan pertanian semakin merosot. Kajian oleh Saad, Mamat dan Wan Nawang pada tahun 2021 menunjukkan bahawa ketiadaan generasi pelapis ini dapat menyejaskan kesinambungan ekonomi dan melemahkan struktur sosial komuniti. Fenomena brain drain turut memperburuk ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah yang menjadikan pantai timur semakin tertinggal. Jika tiada dasar yang menyeluruh dan bersifat serantau dilaksanakan, kitaran kemiskinan akan terus berulang dan sukar diatasi. Salah satu implikasi ekonomi yang paling ketara akibat migrasi ini ialah ketidakseimbangan pembangunan antara pantai timur dan pantai barat. Pembangunan yang pesat di pantai barat, khususnya di Lembah Kelang, menarik penghijrahan penduduk luar bandar disebabkan peluang pekerjaan, infrastruktur dan kemudahan sosial yang lebih baik. Ini menyebabkan pantai timur terus ketinggalan dari segi pelaburan, teknologi dan infrastruktur. Seperti yang dilaporkan oleh Haraka Daily 2024, negeri-negeri seperti Kelantan dan Terengganu masih menghadapi kadar kemiskinan yang tinggi serta kurangnya pembangunan industri. Kekurangan tenaga kerja mahir memperburuk keadaan ini dan akhirnya menyumbang kepada agihan sumber negara yang tidak seimbang. Dalam jangka panjang, jurang pembangunan ini boleh menimbulkan ketegangan wilayah dan menjejaskan integrasi nasional jika tidak ditangani dengan dasar pembangunan yang adil dan inklusif. Antara kesan negatif yang ketiga ialah pertumbuhan pesat populasi bandar, di mana migrasi penduduk ke bandar-bandar utama di pantai barat seperti Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang telah menyebabkan pertumbuhan populasi bandar yang sangat pesat. Pertambahan ini memberi tekanan besar kepada kemudahan awam seperti perumahan, kesihatan, pendidikan dan pengangkutan. Apabila permintaan melebihi keupayaan perkhidmatan, timbul isu seperti kesesakan, peningkatan kos sara hidup dan kemerosotan kualiti hidup. Kajian oleh Saad pada tahun 2021 juga menunjukkan bahawa kemasukan pendatang boleh melemahkan nilai budaya tempatan dan menyebabkan pemingkiran sosial. Di kawasan tertentu, penduduk miskin bandar pula terpaksa menghuni kawasan setinggan akibat persaingan tempat tinggal. Ini memberi cabaran besar kepada pihak berkuasa tempatan dari segi perancangan bandar, bekalan air bersih, sanitasi dan keselamatan. Fenomena urban sprawl yang tidak terkawal turut mengancam kelestarian alam sekitar. Jika tiada dasar pengurusan migrasi dan perancangan bandar yang mampan, kesan negatif ini akan terus meningkat dan menjejaskan keharmonian sosial bandar. Untuk kesan yang terakhir, selain dari faktor ekonomi, migrasi dari pantai timur ke pantai barat kini semakin dipengaruhi oleh perubahan iklim dan bencana alam. Kesan pemanasan global seperti kenaikan paras laut, banjir besar dan hakisan pantai semakin mengancam kawasan penempatan di pesisir pantai timur. Akibatnya, ramai penduduk terpaksa berpindah ke kawasan bandar yang lebih selamat. Menurut Majlis Keselamatan Negara 2024, banjir yang berlaku setiap tahun dan semakin ekstrim telah memaksa ribuan penduduk dari Kelantan, Terengganu dan Pahang berpindah ke Lembah Kelang dan negeri-negeri berhampiran.
Berbeza pula dengan migrasi sukarela. Migrasi ini berlaku secara tiba-tiba dan tanpa perancangan. Penduduk yang terkesan menghadapi cabaran besar untuk menyesuaikan diri di tempat baharu, terutamanya dari segi pekerjaan, pendidikan dan tempat tinggal. Pada masa yang sama, pihak berkuasa tempatan di bandar pula terpaksa menangani tekanan tambahan dalam aspek penempatan, logistik dan bantuan kemanusiaan. Jika tidak ditangani dengan baik, ia boleh mencetuskan konflik sosial, menekankan sumber sedia ada dan meningkatkan kadar pengangguran. Oleh itu, migrasi akibat perubahan iklim memerlukan pendekatan dasar yang menyeluruh, bukan hanya untuk adaptasi iklim, tetapi juga dari sudut sosial, ekonomi dan keselamatan kawasan terlibat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Leventy, Seventeen Wisham, Laboratori S71727. Hari ini saya akan membentangkan beberapa cadangan penambahbaikan berkaitan isu migrasi di pantai timur. Migrasi terutamanya berhijrah daripada luar bandar ke bandar menjadi satu cabaran besar di negara kita, khususnya di kawasan pantai timur yang sering mengalami ketidakseimbangan pembangunan. Saya mencadangkan 4 langkah utama untuk mengatasi isu ini. Cadangan yang pertama ialah seimbangkan pembangunan bandar dan bawah bandar. Kita perlu memastikan bahawa pembangunan tidak tertumpu di kawasan bandar sahaja, tetapi turut melibatkan kawasan pedalaman. Sebagai contoh, banyak kemudahan asas seperti jalan raya, sistem pengangkutan awam, hospital dan sekolah di kawasan bawah bandar masih kurang memuaskan. Jika kemudahan ini dipertingkatkan, penduduk tidak perlu berhijrah ke bandar semata-mata untuk mendapatkan perkhidmatan yang lebih baik. Ini seterusnya ialah cadangan yang kedua, desentralisasi pembangunan. Maksudnya ialah kita perlu mengagihkan sumber dan peluang pembangunan secara lebih adil dari bandar besar seperti Kuala Lumpur ke kawasan pinggiran seperti Kelantan dan Pahang. Langkah ini dapat membantu mewujudkan sistem spesial yang lebih seimbang dan dinamik. Contohnya, kerajaan boleh memberi insentif kepada pelabur untuk membuka kilang atau syarikat di kawasan luar bandar. Cadangan yang ketiga pula ialah berkasa pendidikan dan latihan kemahiran. Kita perlu meningkatkan kualiti institusi pengajian tinggi dan pusat latihan teknikal di Pantai Timur. Ini termasuklah menambah baik infrastruktur, menyediakan tenaga pengajar yang berkualiti serta memperkenalkan kursus-kursus yang bersesuaian dengan keperluan industri semasa. Apabila tenaga kerja mahir dapat dilahirkan di kawasan sendiri, mereka tidak perlu berhijrah ke tempat lain untuk mencari peluang pekerjaan. Sebaliknya, mereka boleh menumpang kepada pembangunan ekonomi di kawasan asal mereka. Dan cadangan yang terakhir ialah pendekatan holistik. Kita perlu menggabungkan strategi pembangunan tanah, peluang pekerjaan, pendidikan dan perancangan tempatan secara menyeluruh. Pendekatan ini akan menjadikan kawasan Pantai Timur lebih berdaya saing dan menarik sebagai tempat tinggal serta bekerja. Sebagai contoh, perancangan bandar yang mesra alam, penyediaan rumah bangku milik serta pembangunan industri berasaskan sumber tempatan boleh dilaksanakan secara bersepadu. Kesimpulannya, migrasi dari Pantai Timur ke bandar besar bukanlah satu masalah yang boleh diselesaikan dengan satu pendekatan sahaja. Ia memerlukan usaha bersepadu daripada kerajaan, sektor swasta dan masyarakat setempat. Dengan pelaksanaan cadangan-cadangan ini, kita dapat mewujudkan pembangunan yang lebih seimbang, inklusif dan mampan. Kesimpulannya, migrasi penduduk dari Pantai Timur ke Pantai Barat Malaysia merupakan satu fenomena yang berterusan dan memberi kesan besar terhadap struktur sosioekonomi negara. Perpindahan ini lazimnya didorong oleh faktor tarikan seperti peluang pekerjaan yang lebih luas, gaji yang lebih tinggi, kemudahan infrastruktur yang lengkap, akses kepada pendidikan dan kesihatan yang lebih baik, serta taraf hidup yang lebih tinggi di kawasan Pantai Barat, terutamanya di negeri-negeri seperti Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Johor. Implikasi sosioekonomi terhadap Pantai Barat termasuk pertambahan penduduk yang pesat, peningkatan tenaga kerja serta pertumbuhan pesat dalam sektor perkhidmatan, perindustrian dan pembinaan. Ini menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang kukuh di kawasan ini. Walau bagaimanapun, ia juga memberi cabaran seperti kesesakan lalu lintas, tekanan ke atas kemudahan awam, peningkatan permintaan terhadap perumahan dan perkhidmatan serta kenaikan kos sara hidup.